yang membatalkan wudhu kita dalam kitab ni gabung, iaitu terdiri daripada 4 keadaan. Yang pertama berapa kali keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan, sama ada kubul ataupun dubur. Kubul yang depan, dubur belakang. Kalau bahasa kita semayang sunat, kita panggil benda qobliyah. Qobliyah maknanya dulu, depan, ba'diyah belakang. Tapi kita kalau dubur, kita panggil kita tak pakai istilah ba'diyah, kita panggil dubur, itu yang belakang. Keluar salah satu daripada 2 jalan. Tak kira lah benda tu bentuk cair ke, bentuk angin ke, bahasa. Yang keduanya bersentuh 2 kulit laki-laki dan perempuan. Kulit sahaja. Lelaki dan perempuan yang mana yang harus berkahwin antara keduanya? Ini kita cerita hari-hari. Orang yang batal semayang ni dia panggil hadas. Orang yang hadas, orang yang halal nikah ni. Orang yang tak batal, orang yang kita panggil mahram. Kita dah cerita bukan banyak lebar lah, maknanya kita dah detailkan jugalah dulu, dia macam mana orang mahram apa semua, berapa kategori orang mahram, berapa jenis orang mahram, kita dah cerita. Lepas tu yang ketiganya menyentuh zakat. Menyentuh zakat atau faraj atau halaqah. Halaqah ni halaqah dubur. Tak, Adam. Ini pun kita dah cerita tadi kan. Menyentuh zakat. Zakat ni yang tu lah, yang batang saja kan, yang telur tu tak masuk. Itu panggil zakat. Lepas tu kalau perempuan tu yang bibir tu, bibir tu. Yang dinding tu tak masuk, bibir tu. Lepas tu halaqah dubur. Halaqah dubur ni yang kita ni, yang mengerat tempat kerat najis tu lah. Najis yang panjang, dia kerat dengan halaqah dubur. Yang tu, yang kipu tu, kipu. Lepas tu sentuh tu belum dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan. Maksudnya kalau belakang tangan tak masuk. Yang banyak kes mana? Dia lagi basuh, najis anak dia. Sekarang dia tak membaharukan air semayang. Dia terus pergi semayang dekat hari itu. Itu kena hati-hati lah. Ada tak tengok gitu? Anak dia lagi semayang, tiba-tiba anak dia kecil kan, anak dia 3-4 tahun, buang air. Anak budak tu nak pergi solat takut, dia boleh air. Dia pun pergi teman. Dia pun tengok budak tu payah nak keluar pun dia pun pergi basuh mesti dah dia. Dia sentuh dengan tangan ni. Kalau dia orang mengaji, dia basuh gini, basuh gini, ataupun dia lapik. Tapi kalau dia basuh gini, kadang tak apalah, dia kena ambil wuduk semula lah. Tapi kebanyakan dia tak puasa lah. Basuh, aku dah ada wuduk lah. Kan dia gitu kena semayang. Itu yang banyak berlaku lah. Kalau dia berlapik tak apa, dia pakai sarung tangan ataupun dia lapik lah dengan benda, ataupun dia pesak dengan tisu ke apa semua kan. Yang keempatnya hilang akal dengan sebab gila, mabuk, hitam, koma apa semua, tidur kan. Tidur yang mana? Tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Tak tetap mana? Tak tetap papan punggung tu. Kan kita kan ada 2 papan kan. Kita ada 2 papan. Maksudnya kalau kita duduk tetap tu lantai ni, sila. Kalau kita tidur gitu tak apa. Tapi kalau kita tidur berdiri ataupun tidur miring, walaupun kita plaster, batal tu. Walaupun kita plaster, walaupun kita kocok plaster sini, batal juga. Kalau kita tidur selain daripada keadaan yang tetap papan punggung. Pasal dia ada jalan dua kan. Okey, kita dah habis yang bicara tentang tu lah. Nanti flashback sikit lah. Lepas tu
Wasir. Wasir dia ada di panggil umum maluah. Itu kalau yang dia macam sil-sil bawah juga lah. Orang yang sentiasa keluar kencing, sentiasa ketuk, dia hukum lain. Ya, jadi bila dia dah masukkan tu, dia keluar tu dia dah batal. Kalau benda tu memang dia masyarakat lah benda tu. Benda tu memang dia panggil umum balwa. Benda tu dia tak boleh nak elok. Dia tak boleh nak elok. Kalau benda tu dia boleh elok, tapi dia ikhtiar bawa keluar batal. Begitulah. Kalau orang hukum wasir, dia hukum sama dengan orang yang sil-sil bau. Sil-sil bau tu orang sil-sil bau. Sil-sil bau ni dia keluar semua, nitik semua di sini. Nitik semua di sini. Orang gini hukum dia masuk waktu, dia kena balut, dia kena jaga, dan dia ambil wuduk, dia sembahyang. Kalau dia kata yang gitu, kalau keluar pun dia dimaafkan. Kalau sentiasa keluar, kalau dia boleh jaga, kan, tiba-tiba dia mengeluarkan, tu betul. Kalau dia memang tak boleh jaga, dia dimaafkan. Syarat kita tak beratkan dia. Jadi dia masuk waktu tu dia kena ambil sembahyang. Macam orang hukum silsil bawah lima. Ataupun silsil reh ni diketuk sama. Keluar sama. Memang dia orang dipanggil orang yang dibala dengan penyakit itulah. Orang gini dia masuk waktu dia kena ambil wuduk, dan dia kat sembahyang kerana itu dia dimaafkan. Ini special case special case. Ada juga syarat beri kerengan. Kita baca apa dia? Kaedah usul fiqh kan. Al-masyaqqatu tajlibu tasir. Kesempitan, kepayahan, kepicitan menarik akan kemudahan. Idza tadayya'a tawassa'a. Apabila dia sempit, dia akan jadi luas. Itu kaedah usul fiqh lah. Kita pakai kaedah tu lah. Ini hukum orang yang hukum balwa lah dia. Macam juga najis kan. Macam najis asal dia, najis ni kita tak boleh hijau dia, tak boleh atas dia. Tapi kalau di kita ni dibalakan umur balwa dipanggil dengan najis tu, rata-rata memang kita tak boleh nak pelihara. Macam najis burung apa semua, dimaafkan dulu. Walaupun kita sembahyang tak najis itu, walaupun kena najis. Jadi dia ada najis tu syarat dia tak basah. Ada keringanan situ. Begitu syarat. Dia hukum fiqh ni dia ada keluasan. Dia tidak sempit gitu. Dia tetap tak sempit. Boleh faham tak boleh faham? Nanti kalau kita jumpa bab dia, nanti kita cara macam mana hukum orang puasa kan. Ini dia tak ni kan, orang sesibuk, sesibuk. Dia tak kecil kan. Okey. Boleh faham sikit-sikit lah yang membatalkan apa wuduk kan. 4 itulah. Mana kalau lain daripada 4 ni sos lagi lah, memang tak ada lah. Contoh orang tanya macam mana kalau seorang tu lepas ambil wuduk dia terbijak taik babi, batal tak wuduk tu? Banyak orang jawab batal lah, pasal dia dah kena najis kan. Dia kena najis muwalazah, batal lah wuduk. Dia kena samak dan ambil wuduk. Kan? Sebenarnya dia tak masuk dalam 4 ni. Ada kata yang kena najis babi ataupun anjing batalkan wuduk. Ada. Kalau tak ada kan tak. Sebab ulama dia dah menjaga lah. Dia dah bagi fakta. Yalah, tak pasal lah. Tak ada lah ni. Saya jawab pasal tak ada lah ni. Tak, ramai orang dia keliru benda tu.
Orang kena najis babi ambil wudu semua. Mazhab kita dia kena sama kan, sama lain. Sama tak pakai wudu. Bukan sama, dia bagi sertu. Tapi bahasa kita dah pakai sama lah. Dia yang bahasa baku ni sertu. Yang tu yang bahasa betul ni. Sama ni sebenarnya daripada kulit kita nak halalkan dia. Kulit ular, kulit kan yang tak halal dimakan ni lah. Kulit bewok kita nak buat dompet kan. Nak buat dompet nak boleh bawa dalam sembahyang. Kalau dah bawa dalam sembahyang tak ada. Kita nak bawa dalam sembahyang mesti suci. Suci itu dia kena sama. Itu boleh sama. Sama tu ikutlah dengan benda-benda yang tajam. Biasa orang pakai ni najis burung merpati untuk buat sama. Macam mungkin tajam najis burung merpati buat sama tu. Yang kulit-kulit yang belendar-belendar tu kan, dia nak hilangkan tu. Najis burung merpati. Apa tu berapa dia rasa guna kan. Antara-antaranya tajam dia burung ni. Kalau kena kereta cepat-cepat lah basuh. Betul? Tidak dia dengan asid lah. Asid kan, dia tapung betul. Mana kadang betul lah tu orang buat sama kulit yang tu kan. Tak kucing tak? Tak kucing power tu. Pun lah. Okey. Itulah. Kalau orang tanya, kita dah boleh jawab lah. Kita jadi ustaz lah kita. Dalam bab wudu lah. Dalam bab mata wudu. Orang tanya kita batal lah. Gini. Dia nak tengok kita tu sebiang. Dia pun tengok. Tak ada pun. Tak ada. Yang empat ni. Dia empat. Boleh ingat empat ni lah. Dia rasa dia batal. Dia ada wuduk tu, dia masih berwuduk. Dia ambil wuduk sekali lagi. Dia panggil terjadi. Terjadi. Yang tu dia jangan niat rafal hadas lah. Dia jangan niat mengangkat hadas. Dia cuma mengangkat wuduk tu. Kalau tu dia panggil terjadi. Terjadi wuduk, membebari wuduk. Kita bila kita dah solat dengan satu solat, kalau kita nak terjadi boleh lah. Dia yang tak disuguhnya kita dah solat lagi. Kita dah ambil wuduk, lepas tu nak terjadi. Itu tak disuguh lah. Syarat kita tak suguh lah. Dia mesti buat satu solat. Lepas tu kalau kita nak terjadi boleh. Kalau tak solat yang fardu. Tak. Ambil satu wuduk, lepas tu nak ambil wuduk nak terjadi pula. Tak disuguh syarat. Tapi kalau buat satu solat yang fardu, ada anjuran yang fardu ada anjuran kita tak jadi. Dapat pahala sunat dulu. Dapat pahala sunat dulu baru wuduk. Pasal dia khuruj anil khilaf. Khuruj anil khilaf ni mana ada juga mazhab yang mewajibkan setiap kali ambil wuduk, nak masuk pada sembahyang fardu satu wuduk. Ada. Ini laku satu wuduk laku pada satu fardu. Dalam mazhab kita tayamum je. Itu. Satu tayamum, satu sembahyang fardu, lepas tu tak ada. Tapi ada juga mazhab itu. Masa dia pegang zahir pada ayat Quran tu. Ayat Quran apa? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ila al-ka'bayn. Apabila kamu nak berdiri kepada sembahyang, maka hendaklah kamu basuh muka kamu. Betul. Ada juga mazhab itu. Mazhab kita tak, mazhab kita satu wuduk boleh 10 fardu pun tak apa. Tapi walaupun itu, kita ada kaedah dalam mazhab kita, khuruj anil khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf orang yang kata tak sah ni, khilaf yang muktabar lah. Maknanya kalau mazhab kita ni, kalau kita ra'i yang sunat,
Tak ada mazhab pun kata tak sah. Kita punya semayang, kata kita punya ibadah, tak ada mazhab pun kata tak sah. Tapi syarat dia, kita buat yang fardu dan kita ra'i yang sunat-sunat. Pasal sunat-sunat kita ni meraihkan semua mazhab dalam dunia. Muktabar mazhab. Boleh faham tak boleh faham? Sebab kita bukan pada kaedah khuruj yang khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf. Orang yang mengatakan tak sah begitu. Tak, kita keluar daripada perkataan orang yang mengatakan tak sah ni, kita buat sampai semua ada orang kata tak sah, maka itu dapat ahli sunnah. Faham tak faham? Macam tu bermula suci bermula suci daripada hadas kecil. Apa kitab ni dia bermula pasal dia ikut kaedah nahwu. Kaedah nahwu dia ada mubtada', dia ada khabar. Dia ada mubtada', dia ada khabar. Betul? Jangan betul. Dia ada mubtada', ada khabar. Hukum dia marfu'. Hukum dia kena bagi lagi. Tak boleh bagi atas, tak boleh bagi bawah, tak boleh jazam. Sebab tu orang yang ada ilmu nahwu dia boleh baca kitab yang kosong, yang tak ada bagi. Quran tu kosong, dia boleh baca. Pasal apa dia ada ilmu nahwu? Kalau dia dengar orang baca salah, dia tahu orang ni tahap mana ilmu, dia dah boleh tahu. Pasal orang yang tak ada ilmu nahwu ni sangat kurang ilmu. Sangat minimal lah ilmu dia tu. Dia pasal dia tak boleh ambil daripada yang asal. Dia tak boleh ambil daripada kitab-kitab Arab. Sedangkan ilmu agama ni ada yang asal ni daripada kitab Arab. Jadi kalau orang yang tak ada nahwu ni, dhaif lah dia punya pemahaman dia. Pasal dia bergantung dengan penafsiran orang lain. Orang lain kena kabur. Dia tak boleh ambil rujuk pada tempat asal. Itu kelebihan orang yang ada ilmu nahwu. Dan di ilmu nahwu ni juga Allah Ta'ala jaga Quran dia, jaga agama dia dengan ilmu nahwu juga. Orang tak boleh nak ubah. Kalau orang boleh nak ubah, dia dapat tahu, dia dapat kesan. Sudah berlaku umur. Itu macam key jugalah, key. Dan Allah Ta'ala nak jaga agama dia, ada ilmu, jaga kesucian agama. Sebab tu 1000 tahun ataupun 10,000 tahun pun tak akan berubah Quran. Pasal dia ada ilmu-ilmu itu. Ilmu-ilmu lain Injil berjaya diubah, Taurat berjaya diubah, Zabur berjaya diubah. Melainkan Quran. Pasal dia kuat dijaga dengan ilmu-ilmu yang kunci-kunci. Sebab tu kitab Jawi, jadi dia pun ambil kaedah, mengikut kaedah bahasa Arab. Sebab tu dia kata bermula. Bermula maknanya dia mubtada' lah. Bermula suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wudu. Salah satu daripada cara nak suci hadas kecil ni iaitu dengan mengambil wudu. Mengambil wudu bagi orang yang tidak uzur lah. Bagi orang yang ada uzur, ada aksiden ke apa ke, dia tak boleh kena air ke, sakit. Yang mana sakit ni kalau kena air lambat baik, ataupun bertambah sakit dia, dia diuzurkan daripada kena air. Dan dia boleh tayamum dalam nak mengangkat hadas. Tapi kalau ada air, maka batal. Kalau orang tak ada masalah lah, air sentiasa ada dan dia pun tak ada sakit, ketika ada air, dia tidak dibolehkan tayamum. Dia berbeza dengan istinja. Istinja yang pakai batu tu. Pakai batu tu, kalau ada air, kita nak pakai batu, sah ke? Tak mahu pakai air, boleh? Boleh. Dia berbeza dengan ni, dengan wuduk dengan yang tayamum. Tayamum ni wuduk, kalau ada air tak boleh tayamum bagi orang yang tak wuduk. Tapi batu ada, air ada, tisu ada, kita nak mahu pakai air, pakai tisu. Syarat dia adalah yang kesat apa semua. Itu beza sikit. Ijmal. Boleh tak boleh? Suci, nak suci daripada hadas kecil ni. Kenapa dipanggil hadas kecil? Kenapa dipanggil hadas kecil? Ada jawab tak? Kenapa dipanggil hadas kecil? Sebab dia ada yang besar.
Sebab dia bagi yang kecil. Sebab dia ada yang besar, sebab dia ada yang kecil. Tapi kalau tak ada yang besar, maka tak ada nama kecil. Dia gitu. Dia bagi nama tu nama dengan nisbah. Sebab apa kita panggil atas? Sebab ada yang bawah. Sebab ada yang bawah. Kalau tak ada yang atas, kalau tak ada yang bawah, tak nama atas. Macam ni lah botol kecil. Sebab apa kita panggil botol kecil? Pasal dia ada yang besar. Ada kita panggil kecil. Memang. Cuba dia tak ada kecil besar. Memang besar ni. Orang tak panggil dia kecil besar. Sebab macam kereta Honda City. Contoh Honda yang dia tak ada besar kecil. Memang tu. Kalau sebut Honda City, maka yang tu lah. Tak ada kita panggil Honda City kecil. Pasal dia tak ada kecil besar. Cuba dia ada keluar dua keluaran. Satu besar, satu kecil. Maka kita akan panggil dia yang ni Honda City kecil, yang ni Honda City besar. Dia akan jadi nama lah. Boleh faham tak? Gitu juga ni. Sebab apa kita panggil dia Honda kecil? Sebab dia ada yang besar. Nama kecil sebab apa? Sebab sedikit benda yang dilarang. Bila kita ada mengalami kita keadaan gini. Bila kita keadaan ada kecil, sedikit benda yang dilarang berbanding kita berhadap besar, banyak benda yang dilarang. Bila kita berhadap besar, antara benda yang dilarang iaitu baca Quran, sentuh Quran, duduk dalam masjid. Kan? Berbeza dengan ada kecil. Ada kecil dia taklah sebanyak larangan yang ada besar. Sebab tu dia panggil ada kecil, ada besar. Boleh faham tak? Cerita tu supaya kita ada tahu lah kenapa ulama mengatakan ada kecil, ada besar kan. Dia tak ada hadis ke Quran ke ada ni ada kecil gini, ada besar yang gini, tak ada. Ini istilah ulama. Dan ulama nak mudah kepada kita memahami agama, dia ada istilah-istilah ni. Boleh faham? Suci bermula suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wudu. Suci dengan mana menghilangkan hadas kecil itu. Dengan hilangkan hadas kecil itu iaitu dengan mengambil wudu. Bermula fardu wudu itu iaitu 6 perkara. Bermula fardu wudu itu 6 perkara. Fardu pun kita panggil juga, yang wajib wudu pun kita panggil juga, rukun wudu kita panggil juga. Benda tu dia memaksudkan benda tu dia tak dapat tidak, dia kena buat. Kan? Mazhab kita lah ni, mazhab kita. Kan? Kalau kita dengar ada orang ajar rukun wudu, wajib wudu ni 4 je. Itu bukan mazhab kita lah maknanya. Mazhab kita nak. Orang tua ulama kita ajar dulu 4 basah, 2 kering. Orang kan dia buat pertanyaan. Kenapa yang 4 basah, 2 kering? Orang kita jawab, kalau orang mengaji dia kata wudu. Kenapa yang basah tu? Basah tu kena basuh dengan air. Yang kering tu kena pada kenapa? Ingat? Yang kering. Yang kering kenapa? Basuh 4, kering 2. Kenapa kering? Yang kering. Tahu? Kenapa kering? Niat yang tertentu. Kan niat itu mana kena basuh. Tertib pun mana kena air, tak pakai air.
Kata juga kita jumpa ni, dia pandai ngaji Quran, pandai jadi tok imam boleh. Tapi telinga pun dia kata wajib wudu. Maknanya tak kurang cana lah, kurang cana. Tapi Quran pandai baca, boleh jadi imam pun semua, baca pun sedap. Tapi dia kata masa telinga pun wajib. Tu sebab tak ngaji gini ni, tak ngaji salaki gini. Dia ngaji zaman-zaman belajar tarikat. Dia pakai ilmu tu 30-40 tahun. Bermula fardu wudu itu 6 perkara. Mazhab kita ni iaitu 6 perkara. Pertamanya niat, iaitu dengan hati disertakan dia. Niat itu dengan membasuh satu juzuk daripada muka. Yang pertama sekali iaitu niat. Niat ni tengok dia khabar selalu dah, iaitu dengan hati. Maknanya terjawablah kalau orang tanya, boleh tak kalau saya tak baca nawaitul wudu ataupun nawaitul rafa'an dasi, boleh tak kalau kita tak baca gitu? Kalau dia mengerti, maknanya dia tahulah, iaitu bukan pada hati. Yang kata niat ni iaitu di hati, bukan pada mulut. Orang kalau ada di mulut saja tapi tak ada di hati, tak bagi niat. Niat tu mestilah hati, mestilah. Baik niat, apa-apa niat lah. Niat tempat niat tu iaitu mahaluhu fi qalbi, pada hati. Kita isyak berapa? Kita isyak berapa? 9 minit ni. Okey. Dan bermula niat itu, bermula niat dulu. Yang pertama niat. Minggu depan kita detailkan sikitlah niat itu. Apa niatnya? Daripada siapa perkataan tu niat itu? Qasdu syai' muqtarinan bil fa'li. Kan takrifan niat kita tu iaitu menyahajakan sesuatu berserta dengan perbuatan. Itu takrif ataupun definisinya dalam mazhab kita. Tapi nanti kita tengok daripada siapa perkataan tu, kan? Dan kita masuk kepada ni, kita nak cara pasal muafiq dan masbuk. Yang pertama sekali ni, muafiq dan masbuk ni berlaku kepada orang yang jadi makmum. Orang yang jadi makmum. Dan masbuk ni dia boleh berlaku pada setiap rakaat. Maknanya kalau berlaku pada setiap rakaat, tak ada isu lah yang kata dia mesti mula-mula sekali bersama imam. Tak. Kadang-kadang ni bila dia terlambat rakaat kedua tu, dia jadi dihukum orang masbuk. Dia hukum orang masbuk ni, hukum dia dia dah kena dapat rakaat bersama imam. Itu yang kata bila kata muafiq tu dia tak mesti dapat semayang bersama mula-mula takbiratul ihram bersama imam. Okey, mula-mula kita kenal muafiq dulu, kan. Muafiq ni orang yang kita kata tadi, iaitu orang yang sempat membaca Fatihah bersama imam dengan keadaan orang yang pertengahan bacaannya. Jadi orang pertengahan bacaan dia berapa minit? Berapa minit orang yang pertengahan bacaan Fatihah tu? Kita pernah tengok, kita pernah tak pakai benda tu yang pemasa tu. Kenapa orang panggil tu? Pemasa tu smartwatch. Kenapa tak smartwatch? Randik. Randik. Jam randik. Ya. Kita pernah tak? Kita start Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada apa ni? Tengok bacaan kita tu berapa minit? Berapa minit bacaan kita? Sudah. Berapa minit? 25 minit. 25 saat. 25 saat. Lagi ada? Kita dah pernah cari juga.
Ini kita nak cara ni. Nah, yang normal dia dalam ni lah. Itu okey. Dalam 29-30 lah. 29-30. Itu kategori orang yang normal lah bacaan. Tak terlampau laju, tak terlampau slow. Nah, terlampau laju ni macam orang baca wasal kan. Itu laju ataupun memang dia baca cepat. Jadi lidah dia tu memang pasal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu orang terlampau laju. Tak, kita tak pakai yang tu. Kita pakai bacaan orang yang pertengahan. Lebih kurang dalam 28, 29, 30 lah. Jadi kalau kita masuk, kita ikut imam, kita tak dapat masa tu. Kita dapat hanya 25 saat saja. Maka kita dikategorikan orang masbuk. Itu. Betul tak? Jadi kita kena orang berapa saat kita kena tahu lah. Bacaan kita ni, kita bacaan kita ni orang pertengahan ke orang yang laju ataupun orang yang lambat. Dia tak ikut bacaan kita. Dia ukur masa tu bukan ikut bacaan kita. Dia ikut bacaan orang pertengahan. Dia ikut bacaan orang pertengahan, bukan ikut bacaan kita. Kalau ikut bacaan kita senang. Kita dak Fatihah ketika kita ni orang masbuk. Tak? Ada kalanya kita dak Fatihah sebab apa? Sebab kita orang lambat. Padahal kita ni kalau kita orang yang normal cepat baca Fatihah. Bila kita gitu, dia panggil kita ni orang apa? Kita kalau kita bacaan orang yang normal, kita akan dapat rukuk bersama imam. Tapi dah bacaan kita lambat, kita baca 35 saat. Maka dengan sebab kita baca lambat gitu, kita nak dah masa Fatihah dengan imam. Jadi kita bila imam rukuk, kita jangan rukuk. Pasal dia kira kita orang muafik. Tapi kan kita dah baca Fatihah, dah baca Fatihah bukan sebab masa Fatihah tu tak ada, tapi dengan sebab mu baca lambat. Boleh faham tak? Tolong sikit dah. Boleh tak? Okey. Maksudnya boleh faham ya? Balik kan? Kalau tak ingat. Kita kena praktis lah. Kita kena praktis dengan urus tempat tu lah. Bukan urus tempat. Kita kena kenal pasti bacaan kita ni kategori orang lambat ke orang cepat. Balik kan kita pakai randik tu. Tengok kita baca. Kalau kita boleh baca 25 saat, maknanya kita orang cepat. Nah, ini tidak dibimbangi masalah yang tadi tu. Yang dibimbangi masalah orang yang lambat bacaan. Bila orang yang lambat bacaan, bila dia masuk lambat sikit daripada imam, tiba-tiba tak sempat baca Fatihah. Dia sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia pun cuba menghabiskan. Dia memang wajib habiskan pasal dia kategori orang yang lambat. Kategori orang yang lambat dia panggil orang lambat. Walaupun dia dah sempat baca Fatihah tadi. Kan dia dah sampai ihdinas siratal mustaqim, Allahu akbar. Boleh tak dia rukuk? Tak boleh. Pasal kalau dia macam orang pertengahan, dia sempat sampai waladhdallin bersama imam. Tapi disebabkan dia ni orang yang baca lambat, dia tak sempat baca. Tapi hukum dia tu tetap hukum orang muafik. Orang muafik bila imam rukuk dia jangan rukuk. Wajib dia kena habiskan Fatihah. Itu kewajipan dia. Yang boleh rukuk hanya orang masbuk sahaja. Orang masbuk ni orang yang dapat masa bersama imam 10 saat. Orang yang dapat bersama imam masa 15 saat. Orang yang dapat bersama imam masa 23 saat. Dia bila imam rukuk dia rukuk. Walaupun dia dah ghairil maghdubi alaihim, maka Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Tak payah waladhdallin, tak payah. Pasal dia panggil orang masbuk. Boleh faham tak boleh faham? Tapi tak apalah, kita akan ulang-ulang nanti ingat. Dia tak boleh Fatihah. Dia ditanggung oleh imam. Imam menanggung bacaan orang masbuk saja. Orang muafik dia tak tanggung. Imam dia tanggung bacaan orang masbuk saja. Orang yang tak sempat baca Fatihah dalam keadaan dia diuzurkan. Dia orang masbuk ni orang diuzurkan lah daripada menghabiskan Fatihah. Tapi kalau orang muafik, dia dah habiskan Fatihah dia tidak ditanggung oleh imam.
Pasal dia boleh baca sendiri. Boleh mana tak boleh. Dia kira sembahyang dia tanpa ada Fatihah lah. Sembahyang Fatihah dia tak lengkap. Bila tak ada Fatihah, dia masuk dalam ancaman hadis je lah. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca dengan Fatihah. Tak ada sembahyang. Tak dia nama orang sembahyang. Walaupun dia sembahyang. Tapi kalau dia tak lekatkan Fatihah dia, tak ada nama orang sembahyang. La solata, tidak ada, tidak tak nama sembahyang orang yang tidak menyudahi, tidak menghabiskan Fatihah dia tu. Tak baca Fatihah. Orang yang tak habiskan Fatihah dia tu masuk dalam tak baca. Tak lengkap. Fatihah kan 7 ayat kan. Boleh mana tak boleh? Berapa lama dia boleh lewat Ustaz? Orang muafik itu, orang yang muafik, dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Maknanya jangan lebih 3 rukun. 3 rukun yang panjang ni panjang lah. 3 rukun yang panjang lah ni, iaitu rokok. 1 rukun panjang. Tidak rukun panjang, rukun pendek. Pendek, rukun pendek. Lepas tu sujud, rukun panjang, rukun pendek. Rukun panjang. Lepas tu duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Panjang pendek. Pendek, sujud. Tu 3. Panjang lah. Bila dia dah imam dah nak start naik, dia kena rokok. Kalau tidak, rukuk. Kalau dia habis juga, dia kena tunggu imam bersama dengan imam. Imam naik, dia tunggu. Maknanya rakaat dia tu free lah. Kalau dah habis juga. Kira imam tu dah 2 rakaat, dia kira 1 rakaat baru. Dia masuk juga. Dia masuk agak. Jauh juga. Dia jadi muafik balik. Dia muafik balik. Dia nak turun lah Ustaz. Jangan turun. Dia jangan turun lah. Kalau pasal cuma dah naik, dia jangan turun lah. Kalau dia dah naik, tak boleh turun. Jangan turun. Dia banyak berlakunya mana? Imam tu, ini orang yang nampak lah bersama imam kan. Makmum tu, imam tu dah naik daripada rokok. Sami Allahu liman hamidah. Dia ni dia rokok lagi. Itu boleh batal sebenarnya. Boleh batal dan haram perbuatan itu. Apa tak? Kan dia rasa dia nak dapat rokok bersama imam lah. Sedangkan imam tu sami Allahu liman hamidah, dia rokok lagi. Baru pergi rokok. Sedangkan rokok tu dah tak dapat benda lah. Tak ada faedah benda lah. Tak, orang masuk. Dia cuba nak dapatkan rokok bersama imam, tapi imam tu dia dah bangun, dia kira rokok lagi. Pasal dia nak raikan yang dia tu masuk. Tak lah. Mungkin sujud je lah kan bersama imam, tapi pun tak dapat rakaat tu. Faham tak? Ataupun satu lagi, imam tu dah beri salam, dia pergi duduk lagi. Dia kan orang ikhlas, imam tu dah beri salam, dia pergi duduk. Apa dia duduk? Itu haram, dah boleh batal. Maknanya dia mulakan sembahyang dia tu dengan duduk. Maksudnya orang mulakan sembahyang dengan diri. Orang duduk ni bila imam dah beri salam lagi, boleh duduk. Tapi kalau dah imam beri salam, tak boleh duduk. Dan ni dah boleh faham tak masalah dia? Ramai dah tengok orang itu. Ramai lah. Kan? Kalau dia tahu buat gitu, jadi haram dan batal. Ada soal lagi, ada soal. Itu kita jawab soal. Kalau tu nanti minggu depan kita kenal pasti orang muafik ni orang buan. Orang muafik ni orang buan. Ada 8 jenis orang muafik yang dimaafkan 3 rukun yang panjang. 8 jenis orang kategori yang dimaafkan 3 rukun yang panjang. Orang muafik kan? Orang muafik je yang dia makan 3 rukun yang panjang. Orang masbuk tu. Orang masbuk dia kena dapatkan rokok bersama imam. Sekadar subhanallah. Itu beza orang muafik dengan masbuk. Boleh tahu? Boleh kenal ni? Boleh nampak sikit-sikit? Tak apa, nanti kalau itu kita ulang. Tapi yang molek ni kita cari
satu buku yang cerita pasal Muhammad Mas'ud. Sampai kalau takut dengar-dengar ni dia boleh, tapi kena banyak kali banyak kali sebut lah. Nantilah kita tengok kalau tu ada yang nipis-nipis kan, yang kita boleh habis dalam 2-3 sesi. Boleh itu. Sebab benda yang ni, benda yang kita nak amal selalu. Kalau buah tu makan selalu lah. Kan? Bagi yang pernah belajar tak apa lah. Ni bagi yang tak belajar lagi kan? Boleh gitu. Ada yang nak tanya? Ada yang tak faham? Dia tanya, dia jawab soalan tu. Kalau tak tahu kita boleh. Semayang yang kita tanya. Jangan lah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fa'alna bima 'allamtana اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على خير خلق سيدنا